Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka Kumaju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana cepat. Melaka, sayang rakyat. InsyaAllah pada pagi ini 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaidah 1447 Hijrah. Kita Alhamdulillah dapat bersama-sama pada pagi ini dalam podcast Zakat Melaka, yang mana sesi ini akan membicarakan berkaitan dengan tajuk-tajuk. Cuma pada hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan ibadah kurban, dan insya-Allah kalau ikutkan kalender kita dalam 10 Zulhijjah akan menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Kurban. InsyaAllah bersama-sama dengan kami di studio pada pagi ini adalah seorang sahabat saya. Sahabat saya yang saya rasa saya dah kenal beliau ni sejak tahun 2015. Silakan Ustaz Syahril Ashraf bin Datuk Haji Azmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Abang Syahril? Alhamdulillah baik. Ustaz pun baik ke, sihat ke? Alhamdulillah sihat adanya. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz hari ni segak bergaya dengan baju Melayu ni warna hijau kan? Ya. Warna dengan hijau maca ke ni? Betul. Cuma jambul je tak nampak. Pakai songkok kan. Kan. Jambang pun tak ada gini. Jambang pun tak ada, insya-Allah. Okey. Ustaz sekarang ni Jabatan Agama Islam Melaka masih lagi di bahagian penguatkuasa, betul? Ya, betul. Masih lagi. Alhamdulillah. Berapa tahun Ustaz di bahagian penguatkuasa? Asalnya saya mula berkhidmat pada 2008 lah. Dah banyak bahagian sebelum penguatkuasa ni. Mula-mula di bahagian penyelidikan unit akidah. Kemudian saya di bahagian penguatkuasaan. Kiranya sekarang ni saya yang kedua lah. Kali kedua masuk ke bahagian penguatkuasaan. Oh, maksudnya balik ke bahagian penyelidikan, lepas tu penguatkuasaan, lepas tu saya pergi ke masjid. Urusan masjid pula. Jadi masjid daerah Jasin. Jadi imam lah. Tapi sekarang ni jadi makmum pula. Makmum pula. Sekarang ni balik ke bahagian penguatkuasaan lah. Ya, betul. InsyaAllah rasanya lama. Sebab saya kenal Ustaz pun tahun 2015. Biasa itu satu tempoh masa yang lama dalam tempoh kita bekerjasama. Betul, antara program-program peringkat jabatan kan. Ya, selalu. Dan hari ini kita dipertemukan, Syahril dipertemukan dalam satu podcast Zakat Melaka, yang mana kita, saya rasa bertuah lah hari ini kita dapat bersama-sama dengan Ustaz, insya-Allah. Terima kasih. Kemudian hari ini Ustaz, kita nak bicarakan tentang ibadah kurban. Ya. Mana ibadah kurban ini jatuh dalam bulan Zulhijjah. Kalau saya dapat recap semula ibadah kurban ini dalam satu peristiwa, sebab zaman ikut kalender bulan Zulhijjah ni banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kalender Islam. Salah satunya adalah ibadah kurban, selain daripada ibadah haji dan sebagainya. So di mana satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kesayangannya Nabi Allah Ismail alaihissalam hanya melalui mimpi. Jadi apa yang nak dikongsikan hari ini adalah berkaitan dengan ketaatan Nabi Allah Ibrahim melaksanakan apa yang dituntut, dan juga kerelaan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Betul ni kalau saya salah, betul kan? Dan ini adalah satu ketaatan, bagi saya adalah ketaatan yang tertinggi, dan sehingga kini kita disyariatkan untuk menyambut Hari Raya Aidiladha atau Hari Raya Kurban. Itu sedikit sebanyak yang kita boleh kongsikan, dan insyaAllah kita akan kupas topik yang sangat dekat dengan ibadah kita ini. Ikhlas itu paling sukar. Macam mana kita nak ikhlaskan dalam ibadah kita? Macam mana kita sama juga dalam konsep membayar zakat. Kita buat potongan zakat RM50, RM100 setiap bulan. Adakah kita ikhlas dalam bayaran zakat yang kita lunaskan, ataupun kita korbankan sesuatu dalam ibadah kita ni? Adakah ia menjadi satu keikhlasan dalam diri kita untuk membentuk hati kita ini
kita perlu ikhlas dalam beribadah. Ibadah. InsyaAllah Ustaz, untuk permulaan sebagai permulaan, boleh Ustaz kongsikan apa dimaksud dengan ikhlas dalam konteks? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Syahril. Nama pun sama kan, Syahril. Di atas soalan saya kira sebagai mukadimah lah. Jadi apabila kita sebut tentang ikhlas, Ustaz, dia berkait dengan segala ibadah kita. Tapi kita fokuskan pada ibadah korban. Kalau kita perasan dalam solat kita, kita akan baca ayat ni pada doa iftitah. Dan Iftitah. ayat ini juga ada dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan, itu biasa kita bacalah. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya solatku, qul inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, kan, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku hanya kerana Allah. Kan, kita buat segala ibadah kepada Allah hanya kerana Allah SWT. Maka ulama berpandangan, apa beza solat dengan ibadah? Sedangkan solat juga ibadah. Betul. Maka ulama tafsir merungkaikan nusuki itu ataupun disebutkan manasik, dia ada berkait dengan haji, berkait dengan umrah, dan lebih tepat lagi berkait dengan korban. Kan? Maka sebab itu ibadah korban itu adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Kan, kalau kita selusuri kisah Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, bagaimana Nabi Ibrahim berkorban. Kan, Nabi Ibrahim tak pertikaikan perintah Allah. Kan, bahkan Nabi Ismail anaknya pula menyebut satajiduni insyaallah minas sabirin. Kan, if'al ma tu'mar. Nabi Ismail kata apa? Laksanakan. Kan, sedangkan ayahnya Nabi Ibrahim tanya, apa pandanganmu wahai anakku? Ayah mimpi ni. Kan, 8 Zulhijjah ayah mimpi satu. Ayah mimpi, dalam mimpi tersebut kan Allah Ta'ala tunjukkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kan, hari kedua juga bermimpi, tanya pada anaknya, apa pandanganmu wahai anakku? Anak Nabi Ismail ni menarik, tuan-tuan. Nabi Ismail jawab, if'al ma tu'mar, laksanakan ayahku apa yang telah diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayah akan mendapati aku ni di kalangan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Ni keikhlasan ni. Kan, kalau kita sebut, kalau buat ibadah, semua buat ibadah, tapi tinggi nilai ikhlas tu kerana apa? Dia buat kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Sebab tu kita bersumpah dalam doa iftitah tu, inna solat, sesungguhnya solatku, ibadahku, korbanku, kan, hidup dan matiku kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, apa yang kita lakukan ni Ustaz ni, kalau saya faham semua yang kita lakukan, dakwah kita, ibadah kita, amalan kita ini hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk soalan yang pertama tadi ini, lebih kepada kita menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita laksanakan sebaik mungkin, kerana kita ni adalah tujuannya hanya memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melaksanakan ini adalah satu tuntutan, kalau kita ikutkanlah. InsyaAllah sering kita dengar bahawa ikhlas ini merupakan perkara yang paling sukar. Betul. Macam saya katakan tadi, kita nak ikhlas dalam ibadah kita ini. Adakah kita ni sedia rezeki yang Allah berikan ini kita nak keluarkan untuk asnaf kita, untuk bantu golongan-golongan yang asnaf, golongan yang memerlukan itu. Jadi bagaimana keikhlasan itu kita nak nilai dalam diri kita ni. Jadi mengapa ikhlas itu sendiri dianggap mencabar? Okey, baik. Kalau kita tengok dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, Allah SWT berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan liya'budullaha mukhlishina lahuddin, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, dalam masa yang sama mukhlisin, mengikhlaskan diri
kan kepada Allah, lagi tetap teguh di atas tauhid, dalam masa yang sama mendirikan solat, membayar zakat. Wazalika dinul qayyimah, itulah yang demikian orang-orang yang benar. Maka kalau kita tengok bagaimana Allah Ta'ala sebut perkataan ikhlas tu, kan, sebab apa tinggi nilai ikhlas tu kalau kita nak kait dengan korban tadi, kan. Saya tertarik dengan surah Al-Kautsar, surah paling pendek lah, kan. Biasa surah ni kita paling minat lah surah ni. Ini yang paling sering kita baca dalam solat, kan? ringkas. Dulu, kini dan selama ni. Ya. Okay. Kalau kita tengok surah Ikhlas, Allah Ta'ala sebut Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, ini Allah Ta'ala telah berikan rezeki pada manusia, kan. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan, kurniakan kepada kamu wahai Muhammad, pada kita semualah, ya, satu kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Al-Kautsar maknanya nikmat harta banyak, kan, nikmat kesihatan, nikmat segala macam nikmat lah. Kalau tersebut nikmat paling tinggi nikmat kesihatan, kan. Kalau nikmat harta ni yang paling bawah sekali, tapi semua nikmat Allah Ta'ala bagi. Kemudian Allah sebut fasalli, kan, solatlah. Fasalli li rabbika wanhar, solatlah kepada Allah semata-mata, ibadah kepada Allah semata-mata, wanhar, dan lakukan ibadah korban. Sebagai apa? Sebagai tanda syukur. Betul. Maka sebab tu kan, kalau kita fikir Allah bagi kita macam-macam nikmat lain ni, kan, kita nak balas pun tak terbalas, betul tak, kan. Maka sebagai tanda syukur, buatlah ibadah korban, kan. Tapi tengok kadang-kadang susah, kadang-kadang orang nak keluar duit ni, kan. Bila ditanya pada pengurusi, kita kalau nak keluar duit ni Ustaz, aduh, kita perlu fikir 2-3 kali lah. Kita pun nak makan pun satu bahagian sikat. berapa, kan, Ya. satu bahagian berapa. Ada orang kata 900, mahal lah. Betul. Kan, ada kata 1000, mahal lah. Itulah mana korban tu, kan. Sebab tu korban tu bukan sekadar kita nak solat semata-mata, tetapi bagaimana kita mengeluarkan harta kita sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salah satu Ustaz yang saya pernah alami lah. Kalau seingat saya lah, beberapa tahun yang lampau, saya pernah berbual dengan seorang hamba Allah yang mana dalam golongan foreigner lah kita ni. Dia ni bekerja ni, sebahagiannya duit dihantar kepada keluarganya di tanah air dia, sebahagiannya dikumpul untuk dia melaksanakan ibadah kurban. Oh, baik. Semata-mata gaji dia bekerja itu adalah untuk disimpan untuk dilaksanakan ibadah kurban. Dia niat macam tu. Ada juga yang dia simpan untuk dia laksanakan haji dan umrah. Masya Allah. Masya Allah Ustaz, saya kalau kita lah sebagai orang kata lokal, kita rasa terpanah lah untuk macam mana mereka ni sebenarnya melatih diri dan hati mereka ni supaya ke arah tuntutan yang Allah perintahkan. Satu yang orang kata kita boleh contohi lah, orang kata kita sebagai sesama Islam, kan. Ya. InsyaAllah. Kalau kita lihat ibadah korban ni, biasanya masyarakat kita ni lebih melihat kepada aspek fizikal. Bila kita berkorban, kita berkorban, kita korbankan binatang yang sesuai, kata lembu ke kambing ke dikorbankan dan hasilnya diagihkan untuk dimanfaatkan. Dari sudut rohani pula, apakah sebenarnya yang dinilai Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah ini dan menjadikan satu kata kita boleh ukur? Okey, baik. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyebutkan bahawa ibadah korban yang kita korban tadi tu, kan, menjadi satu amalan yang paling disukai Allah. Maksudnya apa? Kalau kita ni tak pergi haji, kan, ibadah apa yang paling afdal, yang paling dituntut waktu Aidil Adha? Iaitu kita melaksanakan ibadah korban. Bagi kita yang berada di sinilah. Maka dalam kita buat ibadah korban, Allah Ta'ala bagi kita kelebihan. Yang mana binatang yang kita korbankan tadi tu, kan, sebelum yang kita korban tadi tu, Allah Ta'ala akan bagi nikmat, diluarkan rezeki kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mana dia buat korban, Allah SWT sebut pada hari kiamat nanti, tentang korban tadi akan dibangkitkan
dalam keadaan tanduk dia, quruniha, kan? Tanduk dia, wa azlafiha, kuku dia. Dan yang kedua, wa asy'ariha, bulu dia akan menjadi saksi depan Allah tadi. Termasuk wa annad dam, termasuk darah tu. Dalam hadis Nabi sebut, sebelum darah tu tumpah ke tanah, Betul. dia dah sampai pada Allah Ta'ala dah. Allah, Masya Allah. Maksudnya apa? Allah tak nak, Allah tidak berhajat pada darah, bukan. Tetapi Allah Ta'ala jadikan dia sebagai saksi bahawa inilah korban yang kita buat. Subhanallah. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, fatibuhu biha nafsan, yang mana ketika mana kita buat ibadah tadi, Nabi kata perelokkan ibadah tu. Fatibu, perelokkan ibadah korban tadi tu supaya apa? Kan kita bersembah depan Allah yang terbaik. Sebab tu bila kita pilih lembu, kan, kalau lembu lah, kalau unta, pilih binatang yang terbaik. Kan? Sebab tu syarat sah binatang korban ni, Maksudnya yang sempurna lah. yang sempurna, sifatnya. tak boleh cacat. Fizikalnya betul, sempurna. Jangan kita sebab nak bajet, kita pilih yang kurus. Kan? Murah. Murah kan? Murah. Dah murah, 7 bahagian pula. Ya, betul lah. Kan? Tapi kita faham keadaan tu. Maka Itu yang dapat tulang aja tu. masa yang sama, kita kena usaha untuk cari yang terbaik lah. Betul, insyaAllah. Ustaz, kalau kita sebut tentang ibadah kurban ini, insyaAllah tahun ni saya ada Masya sampai Allah. satu bahagian. Tahniah abang. Alhamdulillah. Satu bahagian mungkin ini yang kita boleh sharekan dengan pendengar di luar sana. Mana kita ni di Zakat Melaka ini memberikan kata ruang kepada semua lah. Tapi kalau untuk yang berkorban ini, sebelum saya terlupa Ustaz Ya. kepada pendengar di luar sana, yang menonton podcast ini, Zakat Melaka ini, makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak di luar sana, makcik terutamanya yang sedang masak ke untuk makan tenggari anak-anak tu nak balik sekolah kan kejap lagi ni kan, sambil menunggu lauk tu panas, rajin-rajin dengan tekan kita punya butang ni, yang tengok handphone tu, tekan butang like, share, komen. Kemudian makcik kalau nak komen ke apa benda pun lah, yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang kita nak kongsikan dengan masyarakat di luar sana, pendengar di luar sana, rakan-rakan kita di luar sana, untuk kita bawakan pada dalam podcast yang akan datang. InsyaAllah boleh terus saja komen, positif, negatif kami terima, kita open minded, tak ada masalah. Jadi untuk anda di luar sana, terima kasih kalau ada apa-apa komen yang boleh memberikan penambahbaikan dalam podcast kami ini, insyaAllah.